Sekarang ni musuh kita clear cut, jelas. Israel adalah the main culprit, mencetuskan huru-hara dalam Timur Tengah, top gun politik, diorang yang menghasut untuk menyerang Iraq, menyerang Iran dan sebagainya. Mereka lah yang di sebalik tabi mencetuskan huru-hara. Dan sebab itulah kita tak boleh nak mengenepikan Iran dalam konteks ni, sebab teknologi dia adalah teknologi yang sudah matang. Matang satu. Nombor dua, macam mana you boleh survive dalam keadaan you kena sanction. Negara Arab ataupun negara Islam ni tak pernah berhadapan dengan sanction. Kita akan sangat takut kalau kita kena sanction dengan kuasa besar. Negara-negara Arab ni dia kena mula sedar bahawa mereka tak boleh nak berharap 100% dengan teknologi yang datang daripada US, yang secara tak langsung teknologi itu disembang oleh Islamic Republic of Iran ni. Dia tak runtuh dengan pengumuman yang dahsyat, dengan decapitation, dengan pemimpin IRGC ni, sebab mereka sudah bersedia untuk berhadapan dengan situasi itu disebabkan negara itu sendiri pun disanction oleh US.